Bila harga emas akan turun? Tunggu harga paling rendah dulu baru nak beli ke? Sebenarnya kalau asyik tunggu je, percayalah kita akan terus menunggu sampai bila-bila. Kenapa? Sebab orang yang belum pernah beli emas, dia tak ada benchmark sendiri. Dia tak tahu harga tu mahal ke, murah ke sebab tak ada pengalaman pertama. Cara paling bijak, buat belian pertama walaupun cuma 1 gram. Bila dah ada simpanan emas, barulah kita boleh ikut perkembangan harga dengan tenang. Kita dah ada penanda aras. Lepas tu, kita akan mula nampak bila harga turun, bila harga naik. Dari situ kita boleh susun strategi simpan emas dengan lebih yakin. Tapi kalau kita asyik nak tunggu harga paling murah je, jujurnya harga murah tu tak pernah ada siapa pun tahu. Pakar analisis teknikal pun tak dapat jangka dengan tepat. Satu yang pasti, trend emas jangka panjang memang naik dah terbukti lebih 20 tahun. Jadi, waktu terbaik beli emas bukan masa harga rendah, tapi masa kita ada duit. Kalau asyik tunggu, takut-takut duit tu dah habis belanja atau kena makan inflasi 4% setahun. Sebab tu, kalau anda serius nak mula simpanan emas, mulakan dengan RM100 sebagai langkah pertama di akaun emas Gap. Lepas tu, boleh terus menabung ikut bajet masing-masing. Nak tahu macam mana nak bermula? Tonton pin video 5 langkah mudah simpanan emas dengan Public Gold atau terus hubungi saya dan saya akan bimbing anda sebaiknya.